Weekend aku selalu kemas studio kan. Now dah tenang sikit, kerja aku jadi lebih mudah. Aku ada helper baru dalam studio. Made Narwhal Frio Z10. Robo vacuum yang sangat intelijen. Bukan vacuum saja tau. Benda ni boleh mop sekali. What? Ya tu, lepas habis vacuum, dia mop sekali studio aku. Bijak. Frio Z10 ni dia pandai tau. Dia ada AI powered base station. Benda ni boleh self-maintain. Once aku suruh dia kerja dari start vacuum, dia cuci kotoran, basuh mop, keringkan mop, refill water tank sendiri. Siap dia keringkan mop tu bagi tak berbau. Semua benda ni dia urus sendiri dalam base station tu. Kerja aku just top up air bersih dan letak deterjen je. Gempak kan? Okay, first dapat install benda ni senang je. Aku cuma perlu pasang plug, turn on, aku download apps, connect guna wifi and settle. First nak start tu mesti nak mapping studio aku dulu. Dia akan keluar and draw map. Dekat apps boleh nampak, even boleh tengok 3D mode studio aku. Okay, masa mapping tu benda ni bijak. Dia boleh detect tempat ni boleh lalu ke tak, mana tempat dia nak elak, kenapa kau tak elak. Punya bijak, apa jenis obstacle pun dia pandai elak. And dekat apps ni aku boleh pilih nak buat apa. Vacuum dulu baru mop ke, atau vacuum sahaja, atau mop sahaja, bergantung pada tahap kekotoran bilik. Okay, korang tengok ni, aku suka gila tengok mop dia. Kalau macam tak sampai tu kan, dia boleh extend, bersihkan bucu-bucu dan celah-celah. Gempak tu. And if air habis ke, dia akan bagi notification untuk tukar air. Senang je, tukar je lah kan. Buang yang keruh, ambil yang jernih, baru teguh beri. Ini aku buat kekotoran ekstrim dalam bilik aku. Jom kita tengok benda ni hebat ke tak dicuci. Frio Z10 ni dia mesra kapet juga tau. Segala bulu kucing atau rambut manusia semua dia boleh sedut. Roller dia tak tangle pun tau. Dia pakai dual flow tangle free system. Okay, anti-tangle dia macam ni. Dua benda ni dia akan tangkap rambut kat lantai. Pada tangkap rambut ataupun bulu kucing, dia akan pusing macam ni tau, menghadap roller. Okay, kat sini dia akan transfer bulu-bulu atau rambut tu dekat roller. Roller akan pusing dan bawa rambut tu ke dustbin. Okay, servis dia tak lama. Kalau kau ambil vacuum dulu, lepas tu mop, dia lebih kurang dekat nak sejam ke. Kalau vacuum sekali mop sekejap je, lebih kurang setengah jam. So aku biar je lah benda ni buat kerja, jangan kacau dia. Last kali aku nak cakap, rumah bersih adalah hadiah terbaik untuk keluarga. Nak dapat deal terbaik, pergi ke Narwhal sekarang.